Jangan minta kepada Allah Ta'ala diberi ujian, tapi mintalah kepada Allah Ta'ala pengampunan. Ya Allah, dosa aku banyak, balalah aku, berilah hujan kepada aku. Jangan. Aku tak sanggup menanggung azab siksaan neraka, kau ujilah aku di dunia ni banyak-banyak. Jangan doa minta macam tu. Minta Allah Ta'ala ampunkan kita, kerana kita tak mampu untuk menanggung bebanan ujian. Mana lebih baik, minta pengampunan ke minta dibala? Minta pengampunan, lalu kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya. Siapa yang minta kepada Allah Ta'ala pengampunan, insya-Allah ujian kurang, bala kurang. Tapi siapa yang tak nak minta pengampunan kepada Allah Ta'ala, Allah gantikan dengan ujian, Allah gantikan dengan bala. Pilih, nak kena bala ke nak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya. Betul, orang yang banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala bukan tidak diuji, tapi ujian itu mengangkat darjat. Ujian itu mengangkat darjat. Kerana apa dia? Kerana istighfarnya telah menghapuskan dosa. Lalu ujian yang datang bukan membala seseorang itu, tetapi mengangkat darjat seseorang itu. Adapun seorang yang mana dia tak nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala turunkan bala kepada dia. Ya, Allah Ta'ala berikan peringatan.